Hari ni kecoh jugalah berkenaan dengan kenyataan Anwar Ibrahim. Saya yakin semua orang pun ada baca kenyataan Anwar Ibrahim. Sebab saya bacakan kenyataan Anwar Ibrahim hari ni. Hari ni Anwar Ibrahim keluar kenyataan. Video saja tak memadai jadi bukti rasuah. Ini berkaitan dengan pendedahan yang dibuat oleh seorang lelaki ni yang mana mendedahkan video dia ialah memberi rasuah lah kepada beberapa adun di negeri Sabah. Yang mana adun-adun ini adalah adun daripada GRS, parti GRS. Jadi apa yang Anwar Ibrahim bagi tahu bahawa dia perlu bukti kukuh bermakna video rasuah itu tak valid. Tak valid video rasuah tu. Jadi kepada rakyat Sabah, korang dah besar panjang dah. Korang boleh fikirlah. Anwar Ibrahim ni dia kata rasuah, hapuskan rasuah. Tapi dalam negeri Sabah ni terang-terang video tu ada viral, bukan report SPRM pun dah buat dah. Dia boleh kata apa? Video tu tak boleh jadi bukti. Habis nak bukti macam mana Anwar Ibrahim? And then SPRM tak ada tuduhan. Tak ada. Sama macam K. Farhash. Farhash dilaporkan dapat 70,000 hektar tanah. 3 kali ganda besar daripada Kuala Lumpur ni. SPRM jawab apa? Kes ditutup. Tidak ada kaitan. Belum apa-apa lagi. Jadi, saya nak ingatlah kepada rakyat Malaysia, khususnya pengundi-pengundi negeri Sabah. Sebab tu saya bagi tahu, GRS ini, dia barua kepada Anwar Ibrahim. Terpulanglah kau nak percaya ke tak percaya ke. Dia barua sebab mereka salah. Jadi sekarang ni Anwar lah topekong mereka. Mereka bergantung harap dengan Anwar Ibrahim. PH kita dah tolak dah. Ni GRS ni. UMNO BN tak payah cakap lah. Dia sakau tetap sakau. Terang-terang dah ni. Tapi tak ada tindakan. Sebab apa? Sebab dilindungi oleh Anwar Ibrahim. Bukan baru guys Kalau kita nak berfikir, kita fikir dengan benda paling basic kita fikirlah. Anwar kata hapuskan rasuah, tolak orang rasuah. Bila dia jadi Perdana Menteri, dia lantik Zahid Hamidi sebelah dia. Yang ada 47 kes. Yang dah diperintah bela diri dah. Zahid Hamidi, timbalan Perdana Menteri, dilantik oleh Anwar Ibrahim. Tapi Anwar kata lawan rasuah. Itulah Anwar Ibrahim. Saya harap anak Sabah buka mata lah. Sabah ni saya tak cerita banyak lah. Saya cerita sikit sudah lah. Saya yakin kempen tengah berjalan, tengah sedap, tengah menarik. Dan saya yakin lah. Revolusi anak negeri Sabah akan diterjemahkan dalam kotak undi. Itu saya yakin lah.